rahimahullah ta'ala menyebut, sesiapa yang tidak ada baginya habuan di dalam ilmu ini, yakni dalam ilmu tasawuf, ilmu mengobati hati, membaikkan hati kita daripada segala sifat-sifat yang celak, sifat-sifat yang mazmumah ini, maka kata Imam Ghazali, ditakuti, dibimbangi ke atasnya mati dalam keadaan tidak baik kesudahan dia, su'ul khatimah, tidak baik kesudahannya, jadi ditakuti mati di dalam kufur. A'adana Allah min dzalik. Nauzubillah. Inilah tuan-tuan pentingnya kita mempelajari ilmu seumpama ini, kerana ilmu inilah ilmu di antara ilmu yang memberi manfaat, dan ilmu yang disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ilmu ilmani, ilmu itu ada dua jenis ilmu. Maka ilmu yang bermanfaat ialah ilmu yang membicarakan tentang bagaimana kita nak mengetahui, bagaimana kita nak mengobati hati kita daripada segala sifat-sifat yang tercela. Baik. Hal inilah di antaranya apa yang kita telah bicarakan dahulu. Kemudian kita sambung sedikit lagi. Kata muallif hafizahullah ta'ala, ketahui olehmu bahawa wahai orang yang berkehendak kemenangan di dalam akhirat. Jadi sesiapa yang ingin dan juga berkehendak kepada kemenangan di dalam akhirat, maka tuan-tuan, kalau nak kemenangan dan kejayaan dalam akhirat, kita kena berkawan dan juga kita kena bersahabat dengan orang-orang yang berjaya, baru kita akan dapat kejayaan. Sebab itu kata ulama tasawuf, tidak syak lagi, wallahi ma aflaha man aflaha illa bisuhbati man aflaha. Demi Allah, tidak akan berjaya mereka yang telah berjaya melainkan dengan sebab dia telah berkawan dengan orang-orang yang berjaya, baru kita akan dapat kejayaan. Kalau kita nak berjaya dalam dunia, tuan-tuan, kena berkawan dengan orang yang berjaya dalam dunia. Kalau kita nak jadi seorang bisnes yang berjaya, maka kita kena berkawan dengan orang bisnes yang berjaya. Demikianlah tuan-tuan, kalau kita nak berjaya di dalam akhirat, kena bersahabat dengan orang-orang yang berjaya dalam akhirat. Jadi kalau siapa-siapa yang nak kepada kemenangan akhirat, tengok dia kata bahawasanya segala sifat kelakuan kecelaan di dalam hati dan segala perangai yang jahat itu, iaitulah penyakit-penyakit dalam hati. Itulah dipanggil amrad al-qulub. Nanti panggil amradul qulub, panggil penyakit-penyakit segala hati manusia. Itulah segala sifat zamimah, panggil sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat yang tercela. Sifat-sifat yang tercela. Itulah penyakit-penyakit segala hati kita, penyakit-penyakit kronik. Kalau begitu, bagaimana dia kata? Maka hendaklah bersungguh-sungguh, maknanya bersungguh-sungguh usaha mengubati dia. Maka hendaklah bersungguh-sungguh mengubatinya, mengubati hati kita daripada segala penyakit-penyakit tersebut itu. Maknanya bersungguh-sungguh usaha mengubati. Ubati hati. Sebagaimana, ini mudah kita baca lagi sikit. Sebagaimana bersungguh-sungguh mengubati segala penyakit yang ada pada zahir badanmu itu. Maka tiada semua penyakitmu yang pada zahir badanmu itu, melainkan dengan ubat yang engkau ambil daripada doktor yang mahir, yakni daripada doktor yang sudah biasa mengubati penyakit itu.
Dan demikian lagi penyakit yang batin yang di dalam hati itu, maka macam tu juga, maka iaitu tiada sembuh ia melainkan dengan ubat yang pengambil yang kau ambil daripada guru yang mursyid, yang mahir ia, yang mengetahui ilmu tasawuf, iaitulah ilmu tariqah yang memberi manfaat. Ini mudah, cuma kita nak bagi penjelasan ringkasnya begini. Kalau kita sakit zahir tubuh badan kita, maka ada pakar zahir tubuh badan, iaitu bagi tabibul abdan, doktor-doktor yang mahir dalam penyakit-penyakit luaran badan. Maka kita pergi kepada doktor, doktor itu dia akan cek tengok, kemudian dia akan bagi ubat yang sesuai dengan sakit kita. Sesuai dengan sakit kita. Oh, sakit ini tak serius, dia bagi dos yang kurang sikit. Kalau dia tengok, oh penyakit ini serius ni, dia bagi dos yang tinggi sikit. Maka macam tu lah nak jadi seorang doktor ni. Kalau silap bagi ubat, rosak sakit. Kan tuan-tuan tengok dalam internet kan, seorang budak belah mana di Kuala Lumpur yang mati itu, doktor silap bagi ubat. Silap ubat. Lepas tu nak jadi seorang doktor ni, kita nak bagi ubat kepada sakit, kita kena pandai tengok sakit tu terang mana. Di situ. Sebab tu ulama dia sebut kun tabiban mahiran alladhi yad'u dawa'a haitsu yanbaghi. Jadikanlah diri kamu tu seorang tabib, seorang doktor yang mahir. Sekira-kira seorang doktor ini meletakkan ubat itu kepada tempat yang sepatutnya, yang sewajarnya lagu mana. Kalau bagi silap, salah ubat, rosak. Begitu juga tuan-tuan, kalaulah kita kata penyakit zahir tubuh badan itu ada doktor pakarnya, maka demikian juga penyakit batin ada baginya huzzaq atibba, ada baginya doktor-doktor yang mahir yang pakar di dalam penyakit batin, penyakit tabibul arwah, doktor-doktor ruh, doktor-doktor ruh. Maka doktor-doktor ruh, pakar-pakar ruh, pakar-pakar jiwa ini, dia ada baginya ubat, maka dia kena bagi ubat yang bersesuaian dengan pesakit-pesakit itu. Kalaulah kita kata doktor badan itu dia bagi ubat pil, maka doktor ruh ini tuan-tuan, dia akan bagi ubat juga, tetapi yang berbentuk pil ma'nawi, pil hissi, pil ma'nawi, iaitulah zikir-zikir, doa-doa, hizib-hizib, wirid-wirid. Doktornya akan bagi zikir, dengan berzikir banyak. Dia tengok, dia tengok. Kalaulah kita kata dia ni seorang yang perawat, maka doktor yang pakar, mana seorang mursyid ini nak mendidik seorang itu bagi jadi lembut, kena bagilah zikir yang bersesuaiannya. Dahlah kau tu pakai badan, lepas tu bagi zikir ya Qahar, ya Qahar, lagi lah kan. Tak sesuai dah bagi ubat macam tu. Jadi kena bagi zikir dekat dia, ya Halim, ya Latif, ya Halim, ya Latif. So dia berzikir tiap hari 1,000 kali ke 10,000 kali ke, ya Halim, ya Halim, ya Halim, wahai Tuhan yang lemah lembut, wahai Tuhan yang lemah lembut. Inilah pil-pil ma'nawi yang akan diberikan oleh mursyid terhadap sakit dia. Apalagi zikir-zikir yang lain yang akan diberikan. Ada tengok di atas kesesuaian sakit tersebut. Maka ada tengok. Jadi tak dapat tidak seorang itu kena mengambil ubat yang
engkau ambil daripada guru yang mursyid, yang mahir, yang mengetahui ilmu tasawuf, iaitu yang kata ilmu tasawuf itu ialah ilmu tariqah. Ilmu tariqah. Habis di situ. Ilmu tariqah yang memberi manfaat. Maka kita kena faham bagi elok. Yang kata ilmu tarekat ni tuan-tuan, adakah tarekat itu sendiri? Tidak. Maksud tarekat di sini ialah amalan. Amalan yang kita jadikan dia sebagai perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya tariqah. Itu namanya tariqah. Jalanan kita nak menuju Allah dengan amalan-amalan. Sebab tarik, kita sebut tarik dia ada dua. Ada tarik hissi, ada tarik yang dapat kita tengok dengan mata kepala, dengan jalan raya. Ada juga tarik ma'nawi, tariqah ma'nawiyah, membagi jalan yang bahasa makna. Itulah amalan-amalan yang boleh menyampaikan dan mendekatkan seorang diri itu pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, maka pada pagi ini saya nak kongsikan dengan tuan-tuan ubat bagi hati kita yang penuh dengan penyakit-penyakit kronik. Apakah ubatnya selain daripada zikir, selain daripada doa, selain daripada wirid-wirid yang ditalqin dan juga yang diijazahkan oleh masyayikh kepada murid tersebut? Maka ubat-ubat bagi hati itu tuan-tuan banyak. Di antara ubatnya apa dia? Iaitu 5 perkara yang mungkin kita selalu dengar, tapi ada yang kita tak dengar. Ini seperti mana yang diungkapkan oleh Sayyid Ibrahim Al-Khawwas radhiyallahu anhu. Sayyidi Ibrahim Al-Khawwas radhiyallahu anhu berkata, dia kata, dawaul qalbi khamsatun: qira'atul Quran bitadabburi, wa ikhlaqul batni, wa qiyamul laili, wa tadarru' inda sahari, wa mujalasatus salihin. 5 perkara ni untuk kita mengubati hati kita daripada penyakit-penyakit kronik. Kita biasa dengar lah benda-benda yang macam ni. Orang sebut dalam IKIM pun selalu dulu sebut, dalam radio pun selalu sebut, penceramah pun selalu sebut. Tak apa, tapi kita sebut hal yang mereka tak sebut. Ini semua orang tahu. Bila tanya ubat bagi hati itu apa? Yang pertama 5 perkara. Apa dia 5 perkara? Yang pertama ni baca Al-Quran dengan tadabbur. Itu ubat bagi hati kita. Urai dulu, terang dulu, kita sebut lagi. Yang kedua, ikhlaqul batni, mengosongkan perut. Yang ni jangan makan banyak. Dan yang ketiganya qiyamul lail, bangun malam, bermunajat dengan Allah, berbisik-bisik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang keempatnya at-tadarru' inda sahar, kita merendah diri kepada Allah di hadapan Allah ketika waktu sahur, ketika orang sedang dan nyenyak tidur, dibuat mimpi-mimpi yang indah dan juga mimpi yang menakutkan. Dan yang kelimanya, ulama kata mujalasatus salihin. Mujalasah as-salihin maksudnya kita duduk semajlis, bersekedudukan, yang duduk dalam semajlis
majlis orang-orang saleh. Ini banyak orang kita sebut begitu. Cuma kita nak tahu kenapa baca Al-Quran itu tuan-tuan di antara ubat yang boleh mengubati hati kita. Inilah yang jangan orang sebut. Cuma disebut baca Quran itu salah satu daripada ubat untuk mengubati segala penyakit-penyakit dalam hati kita. Tapi baca dengan tadabbur, mengkaji dan juga tafahum, memahami segala makna-makna isi kandungan Al-Quran. InsyaAllah ta'ala kita jadi tawaduk. Bagi satu contoh kita buat misal, kita baca surah Al-Fatihah. Salah satu daripada surah Al-Fatihah dalam mazhab kita Imam Syafi'i ialah Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu ayat daripada ayat Fatihah. Kalau kita faham yang tu, kita hidup macam dunia ni tak jalan mendari dada. Faham Bismillah cukup. Kalau kita faham dan kita tadabbur, kita tafahum, memahami Bismillah dengan nama Allah. Tuan-tuan, di situ mengajar kepada kita ini tidak ada keupayaan, kita ini tidak ada kekuatan, kita ini tidak ada kekuatan untuk kita nak bergerak kalau dengan tidak diizinkan Allah. Bagi kita tengok, di situ kita dapat kenal kita ni siapa. Jadi kenapa kita hidup dalam dunia ini nak bagi ada dalam diri kita sifat ego, takabur, jalan mendapik dada, buka. Tak perlu. Tak perlu. Kerana kita faham betul-betul Bismillahirrahmanirrahim. Begitu juga kalau kita faham betul-betul Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Tuhan sendiri memuji dia. Cuba kita faham kenapa Tuhan sendiri memuji dia sendiri. Jawabnya kerana kita manusia dan begitu juga makhluk-makhluk yang lain tak mampu nak puji Tuhan, tak sampai kepada tahap sehabis-habis kita nak puji Tuhan. Kenapa? Nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita ini terlalu banyak. Tak mampu kita nak sebut satu. Tuhan saja yang mampu. Sebab itu Tuhan puji diri dia sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka kita faham di situ, boleh tidak kita puji diri kita sendiri? Boleh tidak kita puji? Orang suka puji diri sendiri ni tuan-tuan, sebenarnya ada masalah hati. Ada masalah hati. Ada sesuatu di dalam hati nak angkat dirinya, bangganya, serta lupa nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan dalam Quran Tuhan sebut fala tuzakku anfusakum. Jangan kamu memuji diri kamu sendiri. Baik, inilah pentingnya apabila kita baca di dalam baca Quran dengan tadabbur, memahami dan juga mengkaji makna-maknanya, kemudian kita memahami rahsia-rahsia di sebalik, insya-Allah dia akan jadi penawar bagi hati kita. Tak perlu aku nak ego-ego dengan orang, tak perlu aku nak sombong-sombong dengan siapa-siapa pun, sebab aku ni pun bukan ada apa-apa pun. Semuanya dengan izin Allah, dengan kehendak Allah. Kalau Tuhan tak izin, Tuhan tak kenal, kita tak mampu nak buat apa-apa. Tengok kamu tu cukup Allah. Tak perlu kita nak berhina, nak pelekeng siapa-siapa, dan tak perlu juga kita nak memuji, mengangkat, menjulang tinggi diri kita sendiri. Tak perlu semuanya itu. Ini patung ulama kata sebab apa baca Al-Quran itu dengan tadabbur dan tafahum segala makna-maknanya mampu mengubati hati kita. Tuan-tuan, jawabnya kerana dengan membaca Al-Quran itu dada kita akan jadi luas. Itu yang
pertama untuk pendapat kita, dengan baca Al-Quran itu dada kita akan jadi luas. Betul itu jadi luas. Cuba ambil tali tip tengok ukok. Ukok-ukok orang bagi buka bidang dada kita 40 inci. Lepas tu kita baca Al-Quran sampai petang, ukok-ukok tengok tu 40 itu. Tak luas pun. Kita lebih cepat. Maksud dada luas ini lain, bukan luas itu maksudnya luas hissi, dia bagi luas maknawi. Dada kita jadi lapang dan juga luas. Tuan-tuan, kenapa dada kita jadi lapang dan luas? Jawabnya kerana dada kita sudah dimasuki nur dan juga cahaya Al-Quran tersebut. Telah dimasuki nur dan juga cahaya Al-Quran. Maka seperti mana dalam hadis Nabi kita sebut, An-nur idza dakhala al-qalba anfasaha wa syaraha. Nur itu apabila dia masuk ke dalam hati, maka hati seorang itu akan jadi lapang dan juga luas, terang menerang. Ini yang kita nak. Cahaya Al-Quran itu bila masuk di dalamnya, baik. Apabila cahaya itu tuan-tuan sudah masuk di dalam Al-Quran, apa yang kita dapat kesan positif dia? Pandai-pandai sebut orang tu. Belajar-belajar bila tak tolong kita. Baik. Apa kesan positif dia bila nur itu, bila cahaya itu sudah masuk dalam dada, tuan-tuan? Jawabnya, bila kita baca Al-Quran dan kita faham makna, dia akan menambahkan lagi rasa takut dan gerun kita pada Tuhan. Tengok tuan-tuan dalam ayat Quran, Tuhan sebut, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Apabila dibacakan ke atas mereka itu akan ayat-ayat Al-Quran Allah, dan pasti ayat-ayat itu sebabnya akan menambahkan keimanan. Bila iman bertambah, tuan-tuan, hati kita okey lah. Terubat dah hati kita. Terubat dah hati kita. Sebab tu baca Quran dia jadi ubat untuk mengubati hati. Sebab dengan baca Quran, hasilnya yang pertama tadi, dada kita akan jadi lapang, dada kita akan jadi luas. Pasal apa dada kita jadi lapang dan luas? Kerana nurul Quran, cahaya baca Quran itu sudah masuk dalam hati kita. Bila cahaya itu masuk, tuan-tuan, dia akan dapat al-khasyah wal khawf. Dia akan dapat rasa takut dan bimbang pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dapat rasa takut ancaman Tuhan. Kita nak buat perkara-perkara yang Tuhan menyalahkan, timbul rasa takut. Sebab nur itu jaga dalam hati kita. Ini faedah daripada baca Al-Quran. Dia menjadi ubat, dan dia menjadi khasiat dan juga ubat kepada kita di sana. Begitu juga tuan-tuan. Apabila ini yang terakhir ni adalah baca Quran yang utama. Apabila nur bacaan Quran itu sudah memasuki di dalam hati kita, dia akan timbul satu perasaan dipanggil perasaan huzn. Perasaan al-huznu, iaitu akan merasa sedih dan menyesal di atas keluputan dan juga ketinggalan ta'at yang dia tinggalkan. Itu petanda kata hatinya sudah hidup. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan tak main mengaji, tiba-tiba tuan-tuan tak ada berasa apa-apa, tak ada berasa rugi, syok lagi dah. Itu petanda hati tuan-tuan mati. Kalau tuan-tuan lupa ataupun luput daripada sembahyang berjemaah, tuan-tuan tak ada rasa apa-apa, tak ada rasa rugi,
hati kita sudah mati. Tanda hati kita sudah mati. Begitu juga dengan segala taat-taat dan kebajikan yang lain. Apabila seorang itu meninggalkannya, tinggalkan baca Quran ke, tinggal salawat ke atas Nabi ke, tinggal bersedekah ke, tinggal segala kebaikan, dia tak ada merasa rugi, tak ada sifat huzun, sifat merugi, duka cita dan sedih. Itu tanda hati kita mati, dengan makna hati kita berpenyakit. Tapi kalau kita luput taat, kita rasa sedih, Allah ruginya aku, Azam tak membuat, itu ada kesan negatif positif ada dalam diri kita, hasilnya daripada baca Al-Quran. Inilah tuan-tuan, salah satu daripada 5 perkara yang menjadi ubat bagi hati, iaitu bacalah Al-Quran dengan tadabbur dan tafahum li ma'ani, dengan mengkaji dan juga memahami bagi segala makna-makna Al-Quran. InsyaAllah hati kita terubat. Dan satu lagi, 3 lagi itu minggu depan, maksudnya insyaAllah ta'ala. Dia tak boleh nak habis, minggu depan tak main. Bukan tujuan kita nak menyembunyi ilmu, kita tak boleh nak menyembunyi ilmu, tapi tujuan kita begitu nak tarwih, nak mengenalkan Islam 3 bulan ni, sudah kenal ni tarwih. Apa dia perkara yang kedua? Tuan-tuan, perkara yang kedua untuk mengubati hati kita ni daripada segala sifat-sifat mazmumah yang tercela, supaya kita dapat masuk dalam hadarat Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya kita dapat memahami segala rahsia ilmu laduninya. Apa dia tuan-tuan? Iaitu yang kedua yang kita sebutkan tadi, ialah ikhla'ul batni. Ikhla'ul batni maksudnya mengosongkan perut. Apa makna mengosongkan perut? Iaitu mengurangkan makan banyak, kita makan sikit saja. Iaitu sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Nabi SAW, hasbu mri'in muslimin luqaymatun yuqimna sulbah. Cukup memadai bagi seorang Islam itu luqaymatun. Luqaymat, dia tak kata laqimat. Apa beza laqimat dengan luqaymat? Orang mengaji nahu panggil dengan sirah tasghir. Luqaymatun maksudnya beberapa suapan yang kecil. Yuqimna sulbah, yang boleh membetulkan tulang belakangnya untuk berbuat ibadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia kata laqimatun, maknanya beberapa suapan yang sah-sah dengan sirah mukabbar. Ini nak sirah tasghir, luqaymat, maknanya beberapa suapan yang kecil yang boleh membetulkan kinayah daripada makan sedikit. Kerana apa tuan-tuan? Kerana orang yang makan banyak, kesan dia akan minum banyak. Bila minum banyak, dia akan tidur banyak. Habis tidur banyak, di antara sebab hati kita mati. Makan banyak, di antara sebab hati kita mati. Begitu juga minum banyak, di antara sebab yang boleh mematikan hati kita. Tentang dalam kitab penawar bagi hati, cuba tuan-tuan tengok, Syekh Abdul Qadir menceritakan kepada kita bahawa hati kita ini dibahagi 3. Satu bahagian untuk makanan, satu bahagian lagi untuk minuman, satu bahagian lagi kena kosongkan untuk udara. Bayangkan kalau ketiga bahagian itu kita penuhkan dengan makanan dan minuman, badan kita jadi bau.
badan kita jadi yang penuh dia sesak nafas, berat badan, jadi semput. Bila semput mengaji tu lena kawan kita. Jangan marah. Baik. Baik tu bagi depan. Boleh nampak di belakang tak mau nampak. Baik. Jadi ulama kata Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani di dalam kitabnya Kifayah, di dalam kitabnya Syarah bagi Hidayatul Azkiyah ila Tariqil Awliyah yang namanya Salamul Fudala. Dia menyebut bahawa kurang kesan daripada kita mengempeskan perut dengan mengkosongkan perut itu yang daripada dipenuhi dengan makanan, maka akan ada di dalam hati kita ataupun perut itu rahat, membagi ada kerehatan. Dia tak penat, dia tak sesak nafas. Di situ bila ada banyak kerehatan, insya-Allah badan kita akan jadi ringan untuk melakukan amal ibadat pada Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, 3 perkara yang menyebabkan hati seorang itu keras. Apa dia? Nabi kita sebut salah satu tuqsil qulub, 3 perkara yang mengeraskan hati. Apa makna hati keras? Hati payah nak menerima pengajaran yang sebenar. Yang pertama Nabi kita sebut kasratul akli, banyak makan. Yang kedua dia panggil kasratul naum, banyak tidur. Yang ketiga kasratul kalam, orang panggil banyak bercakap perkara-perkara yang tidak memberi faedah. Ada banyak minum tak sebut pun masuklah dalam kata kasratul akli. Bila makan banyak lazim, maka minum pun banyak. Mestilah lazim daripada situ. Baik. Begitu juga sesiapa yang berjaya mengurangkan makanan, insya-Allah Subhanahu wa taala, Allah taala akan terangkan hatinya itu dengan iyana bi'al hikmah. Iyana bi'al hikmah, membagi tali air, pancaran sumber air hikmah, ilmu yang memberi manfaat yang banyak. Kalau dia berjaya mengempeskan dan juga mengurangkan makan banyak, insya-Allah Subhanahu wa taala, ketika itu barulah hati kita jadi hidup. Baik, 3 perkara lagi insya-Allah Subhanahu wa taala akan datang. Tolong ingat kalau saya lupa. Bermula Syekh yang mursyid itu, wallahu a'lam.